tajalli hak panawe tu ada hak wasa mai royak di linga mari ilham dalam hati. Ada hak wasa nampak dengan mata tu hai nampak tu hai nampak wi kasyah. Bagai-bagai bomo tu atau bomo tajalli. Bomo tajalli ni ada hak bakal siri bini, ada akal siri bini. Ada laki bini luar gara. Dia tanya, dia boleh tak kita nak fubak dengan siri bini ni atau? Tahu apa? Dia terima atau makan ni setan ya tak boleh syirik. Maka hari di bomo hak bahasa kalau makan siri bini ni kada ada. Dia tolong dengan siri bini tu dia makan. Habis kada ada dia fubak lah dia makan lah ni. Apa nak nebih. Kerana dia fubak benda sihir ni kada ada benda ni mari cari ya. Atau benda tu nebih tu. Atau hewan utuk tu. Putih hati. Tak syirik. Ada bomoh bahasa dak akal siri bini kibuk. Ada bomoh bahasa bakal siri bini kena kerah ruang belakuk. Kena tak syarat ya. Kerah ruang lupakuk, keras kuk ada tak? Kena tak ada tak boleh. Ada sakit mari dia. Pas saka ya ada ruang. Saka hamal saka ada malah. Supaya gahala dia ada sahabat gahala lah. Ada hamal ada oleh. Tengok di nenek ya bakal. Kalau misalnya ada malah mari ada oleh. Tu bomoh macam tu hak Nabi lagi suika. Tu dah Abu Bakar ya ada satu ke ada mari hadiah. Wi susu kata Abu Bakar. Bahaya tak ada fikir banyak husnuzan. Dia minum susu tu. Baru sudah minum pak tu baru mau tu gelik pak tu. Ada orang hati ya tu Ya Amirul Mukminin, engkau tahu tak kata orang hadiah susu saat ni tu ya ada kerja ke apa? Abang kata tak tahu, habis yang makan lah tu. Ya tu ya ada kerja tu ya di bawah meneng rumah tu lah. Kan ada kubak orang cara tu ya tu. Baru hasil darah tu beli susu kepada engkau mari wi. Abu Bakar ambil jari, tolak itu buat habis. Tolak buat habis. Ada si, duit dah malak akhir dia. Wi bahar tu wi tahu lagu tu ya tak apa. Ni apa? Ada masuk le tubuh tok bomo tu bukan tok nenek moyang ya dulu dah mati dah tu bukan. Dia panggil nenek kena hormat kepada orang tua tu panggil nenek. Nenek. Lah apa kita dah panggil kepada Siti Hawa kan jadah. Siapa kaya di satu jawab lain negeri Saudi ni jedah. Siapa Siti Hawa turun kan? Jadi jedah tu. Panggil jedah tu mana nenek tina. Hormat kepada orang itu tu panggil nenek. Maka orang ada masuk di tubuh orang tu dah roh-roh tu kadang ada orang wali-wali tu. Lah tengok Imam Abu Hanifah rahimahullah taala kubur di Baghdad tu. Lepas tu lek pagi tu Nabi Khidir tu lagi tak kasyful rabiah kita ngaji pada Nabi Khidir ni dia ada ilmu ladun dia tak ada ilmu syariah. Dia mari belajar ilmu syariah dengan Abu Hanifah di Baghdad. Kata Abu Hanifah ni Hanalah ya tu bagi ngajar. Maka Abu Hanifah dengan maka Nabi Khidir lebih Khidir. Tapi ilmu yang tak ada ni dia mari belajar dengan orang rendah daya. Tu ini isyarat kita apa? Jangan tengok. Ni kadang-kadang nak ngaji nampak orang kita buat tengok. Tu ada erti dengan Nabi Khidir. Tak ada pergi tubuh. Dia makanya lebih ada Abu Hanifah. Tapi lepas ilmu syariah tak ada, dia mari jumpa dengan Abu Hanifah nak lagi. Roh Abu Hanifah turun mari. Dia duduk di Inlin turun mari di bak kubur ya. Duduk ajar Nabi Khidir. Oh ya boleh hadir tak ni? Wah habis dah. Tidak, kamu tak percaya. Ya hak berlaku sungguh. Ya hak berlaku di wali-wali ke apa tu. Ya ada tu dah. Ingat malam. Fubak rumah kampung pakai sirih bini tak boleh syirik. Kalau rumah kampung ada akal, kalau rumah ada akal sirih bini tak apa ya tak. Pakai japi ayat Quran. Tak erti. Rapia wisia tanya itu dari tengah jiwa wahdaniyah fil afal maka tak ada apa kemakung apa tu ada masuk di tubuh tu. Kalau misalnya tu nenek moyang tu bagi tu omong tu ya ada orang soleh-soleh wali-wali dulu boleh hadir tu masuk. Tapi janganlah golek gak hak tu hatam bagi suku. Pan itu hatam mari untuk fubak ni bukan hatam ke dari Islam aja. Di bawah kafir ada kok tu hatam mari. Bawah tajalli tu. Tuhan mazhab kebesaran. Apa tu waktu japi ya guna kata hak dalam kabeh no. Bomoh kabeh no. Waktu ya japi nak hamba hati setan hamba benda sihir ke apa tu. Ya japi ya suak no. Suak ya tu boleh boleh fubak kan. Suak ya boleh mengenak kan. Semua di luar semua tu. Apa gak ya Quran. Kita amal ya Quran. Jadi buat ini ke apa dah. Ya Quran dia kita buat dak kena di ilmu kita dah. Buat dak kena. Pada dengan masdar kafa'ah. Bunyi kata tu malah berterang dengan berkat la ilallah tu. Ada hak ilmu kita. Kalau mayat ada juh, dia ada di sijin dah. Lepas tu, dia naik di kubur, dia naik. Lepas tu di kaki dia tak ada belenggu dah ke apa lah. Duduk di walaga baru. Sekali-sekala tu malaikat lepas ya, malaikat duduk lelaki lepas ya. Ada sekali-kala. Lepas tu nampak Nabi Abah dah tarik pula di kubur ya. Dah isyarat dah. Ingat mulai ada rakyat tu rakyat ada nasihat ke apa tu. Hidup tu mulai bab-bab agama tu. Dan kita pelak rehat tu. Apabila orang duduk kat sini. Dan kita pelak tu.
Sabik suruh yang tinggal medan ngaji agama tu, tiba bab agama ni tak apa. Ya kalau start daripada kita masuk kubur ni seni, ya seni talak dah. Dia start daripada kita masuk kubur dak seni. Dak seni tu payah nak seni. Mereka kita mati lah iman. Pada hari hidup buat bajikah hadiah kita akan awal-awal kita masuk kita pergi kubur awal kena seksa. Lama-lama hidup ni buat bajikah banyak orang, ada apa-apa dosa bakal ke, jadi banyak pahala pada kena seksa. Isyarat dah. Ya gitu. Buat hidup leguk tas dunia ni yang meh-meh tu lah. Ada pun kalau buku besar, buku akidah, ni Pak kita dah takut ni. Akidah musyabbihah wahabiyah ni. Akidah kuno tu.